Kak Abang, untuk video kali ni Alia nak tunjuk dekat Kak Abang untuk kita punya water bucket tak. Untuk kita punya water bucket ni kita datang dengan 3 jenis warna tak. Kita ada warna hitam, kita ada warna kaki dan yang terakhir kita ada warna hijau. Okey, untuk saiz pula kita ada 25 liter dan kita ada 10 liter tau. Okay, Kak Abang, untuk kita punya water container ni kita punya material ialah PVC tau. So dia memang sangat tahan dan tak licin tak. Kalau Kak Abang nak cedok air pun tak ada masalah. Jom Alia tunjuk dekat Kak Abang kalau Alia bubuh air dalam ni dia basah ke tak. Alia dah dalam toilet tau. Sekarang Alia nak cuba test letak air dalam kita punya water bucket ni. Dia licin ke tak? Air akan keluar ke tak? Jom kita tengok Kak Abang. Nampak tak Kak Abang? Air dah ada dalam ni, dia tak tumpah pun Kak Abang. Nampak tak? Tak licin pun. So memang selamat 100%. Kita approve. Dah percaya ke belum untuk kita punya water bucket ni waterproof? Okey, kalau Kak Abang berminat jangan lupa dapatkan dekat beg aku dekat bawah sekarang. Bye bye.